Lepas try pakai tablet ni, serius aku kata, nak pakai tablet lain dah tak best lah disebabkan ScreenMate tablet ni. Mari aku cerita. Yes, ini dia tablet baru pada Oppo Pad 5 Mate Display Edition. Apa yang best sangat pasal Mate Display ni US? Nak senang cerita macam ni. Kalau skrin biasa, bila kau guna dekat tempat yang terang, kafe, tepi tingkap, luar rumah, kau akan nampak pantulan lampu, pantulan muka sendiri, lebih jelas daripada konten tu sendiri. Dengan Mate screen ni, benda tu hampir tak ada. Apa yang kau nampak cuma konten, bukan bayang-bayang cahaya kat sini. Bila kau baca PDF, artikel ataupun skrip, mata rasa lagi relax, tak cepat penat, dan bila tulis guna pensel tu, rasa dia macam tulis atas kertas, bukan atas kaca yang licin tu. Sebab itulah bila aku kata lepas aku guna tablet macam ni, aku kembali semula ke tablet biasa macam aku punya Xiaomi Pad Mini ni. Wah, memang rasalah beza dari segi dia punya reflection dan juga dia punya screen yang rasa licin compare dengan Mate yang rasa macam kat paper ni. But trust me bro, you guys going to love this tablet. Percayalah. Now, kita masuk pasal dia punya spek pula. Apa yang korang dapat dalam tablet 12.1 inci ni? First kali, chipset dia menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Bukan flagship, tapi untuk buat kerja, study, editing ringan dan multitasking, memang smooth. Display dia pula 12.1 inci IPS LCD 2.8K resolution, 120Hz refresh rate. So scrolling, baca ataupun edit semua rasa fluid je kat sini. Dan lagi satu benda yang aku suka, bateri dia besar gila kat sini. 10,050 mAh. So jenis tablet yang boleh kau guna seharian tanpa stres cari charger. Dan bila nak charge, dia support sehingga 33 watt fast charging. Cuma malang sedih kat sini, dia tak datang dengan charger dalam kotak lah. But hey, korang boleh beli je third party sekarang ni. Untuk speaker, dia ada quad speaker. Bunyi kuat, clear, tengok movie, YouTube, online class, memang sedap je kat sini. Untuk kamera, dia datang dengan 8MP kamera depan dan belakang. Cukup lah untuk video call kalau korang tengah ada kelas tu kan. Dan macam biasalah kat sini, tablet juga hadir dengan fungsi-fungsi AI macam yang berikut lah. Korang boleh summarize artikel dan PDF, buat mind map automatic, cari nota tulisan tangan dan juga guna AI Writer untuk tulis caption, notes ataupun email terus dalam tablet ni. Kalau kau campur sekali dengan Oppo Pencil yang kau dapat free ni, kau boleh circle benda dekat screen, drag masuk notes dan tulis macam atas kertas betul. Dan of course, last kali, tablet ni support untuk Wi-Fi 6 dan juga 5G. So lepas ni kalau kau nak pergi mana dengan tablet ni, still ada connection disebabkan kau boleh guna kau punya SIM card untuk guna dia punya seluler data lah kat sini. So yeah, itu dia Oppo Pad 5 yang terbaru ni. Buat bala jugalah bagi aku kalau korang beli versi 5G tu, sebab kat Malaysia ni tak banyak sangat tablet yang support 5G. So, apa pendapatan korang? Cuba tulis kat comment section tu.